Ini bukan sekadar senarai pemain, ini penentuan masa depan Harimau Malaya. Assalamualaikum dan salam sukan. Menjelang aksi panas menentang Vietnam, senarai pemain Harimau Malaya akhirnya diumumkan. Dan kali ini bukan sekadar nama, tapi mesej besar tentang hala tuju bola sepak Malaysia. Di posisi penjaga gol, 3 nama dipanggil: Azri Ghani, Haziq Nadli dan Sihan Hazmi. Gabungan pengalaman dan konsistensi. Persoalannya, siapa bakal jadi pilihan utama di aksi paling penting ini? Di bahagian pertahanan, antara line-up paling berat yang kita ada: Dion Kools, Dominic Tan, Matthew Davis, Junior Elstal dan Daniel Ting. Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Peter Sklakamovic, beri signal jelas, Malaysia tak mahu lagi bolos mudah. Tapi, cukup kuatkah untuk tahan serangan Vietnam yang pantas? Di tengah, inilah enjin pasukan: Endrick Dos Santos, Stuart Wilkin, Noah Lane dan Nazmi Faiz. Mereka penentu tempo permainan. Kalau tengah kalah, game memang habis. Dan ini yang paling ditunggu, serangan. Faisal Halim, Safawi Rashid, Luqman Hakim dan Paulo Josui. Ini bukan serangan biasa. Ini barisan yang boleh ubah game dalam sekelip mata. Tapi jujur, isu sebenar bukan pada nama. Isunya, mampukah mereka bermain sebagai satu unit? Vietnam bukan pasukan lemah. Disiplin tinggi, taktikal tersusun, mentaliti kuat. Malaysia tak boleh bergantung pada individu semata-mata. Ini bukan perlawanan biasa. Ini maruah. Ini peluang untuk buktikan Harimau Malaya masih relevan. Kalau menang, Malaysia kembali bangkit. Kalau kalah, tekanan akan berganda. Apapun keputusannya, satu perkara pasti, semua mata akan tertumpu pada skuad ini. Jadi, siapa patut jadi kesebelasan utama dan berapa skor anda jangka? Komen sekarang dan jangan lupa subscribe Northern Football Insight untuk analisis bola sepak paling jujur tanpa tapisan.